Guys, alright. Now kita just register account and then kita dah siapkan Google Authenticator. So now apa perlu kita buat? Kita kena cari USDT untuk kita buat simpanan dalam ni. Jadi apa perlu kita buat? Kita klik deposit USDT and then kita select BNB Smart Chain. So dekat sini kita copy address, then kita pergi dekat Binance. Sebab tadi kita dah beli sebanyak $7,000 dalam Binance. Jadi apa perlu kita buat? Kita pergi withdraw. And then dekat sini kita klik withdraw USDT. And then kita paste address daripada iFix dekat sini. Then kita klik network. Then kita masukkan amount sebanyak $7,000. Kita klik withdraw. And then kita klik confirm. Okay, now kita klik sign in dan juga kita thumbprint dekat sini. Okay, inilah dia, sebanyak $7,000 kita dah hantar dekat wallet iFix. Jadi dalam wallet iFix, apa perlu kita buat? Kita boleh menyimpan segala macam kripto dalam ni, termasuklah Bitcoin, Ethereum, BNB dan juga TRX dan USDT. So kalau kata kita simpan, hanya sekadar simpan. Tapi macam mana kita nak jadi penyimpan yang bijak dengan buat profit setiap hari kurang lebih 0.9% every day. Dan every day juga kita boleh withdraw. Inilah dia iFix. Jadi korang boleh study sendiri siapa iFix, macam mana company dia buat kerja dan macam mana AI dia buat kerja. Alright, now kita tunggu USDT mendarat dalam wallet. Okay, now dah pun mendarat sebanyak $7,000 dalam wallet kita. Macam saya katakan tadi, kalau kata kita simpan, hanya sekadar simpan, tunggu naik harga dan kita jual. Itu satu part. Dan satu part lagi, kita tak perlu nak pening-pening berdagang. Kita hanya arahkan AI ni, kita klik AI Fund ni, dia tolong trade untuk kita. Jadi AI yang buat kerja. Jadi inilah dia antara kontrak yang ada. So macam sekarang ni kita select paling tinggi, iaitu daily sebanyak 2%. AFM, AI Annual Fund. Kita boleh set untuk setahun, 3 bulan, 1 bulan dan juga 1 minggu. Macam sekarang ni kita nak select untuk setahun. And then dekat sini kita klik I have read. And then dekat sini kita masukkan jumlah sebanyak $7,000. And then bismillahirrahmanirrahim, kita klik buy. Okay, inilah dia. Kita punya dagangan akan berjalan start sekarang, iaitu sebanyak $7,000, yang mana pada tarikh hari ini 23 hari bulan 4 2025. Then kita set dekat sini period lock up sebanyak 365 hari. Kita menuai 2%. Confirm. Bismillah. Inilah dia. Alright, tahniah.